Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua pengalaman dirujuk penyedut hampa gas ataupun vacuum cleaner berjenama Electrolux dengan masalah boleh mengecas, boleh dihidupkan namun sekejap saja. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Ini saya dah buka ini butang power dia, saya tekan. Nampak tu, dia hidup sekejap, lepas tu padam Okey, bila saya charge dia, saya tunjukkan. Dia boleh mengecas, namun dia cepat penuh. Bila digunakan, berpusing sekejap saja. Okey, jika anda ada masalah peralatan elektrik yang menggunakan kuasa bateri, kerosakan dia ialah pada bateri. Okey, ini bateri dia yang warna hijau ni. Ada 1, 2, 3 dan 2 biji di sini. 5 biji . So, apa yang anda perlu lakukan ialah anda gantikan semua bateri dia dan dia boleh digunakan semula. Okey. So, satu simptom yang paling ketara biasanya ialah bila di-charge cepat penuh, bila digunakan cepat habis, itu adalah masalah bateri. Okey, boleh? Selamat mencuba.